Sama juga pick up, tapi ini ada 4 seater untuk kita punya kereta ni. Maksudnya belakang pun ada lah, so campur 5 seater lah, 3 belakang, 2 kat depan. Kita pakai keyless punya kunci, tak ada nak cucuk macam tadi kita cucuk betul. Yang ni tak ada, memang keyless. Nampak saya bawa, saya dah cabut, tak ada pun kereta berhenti ke, tidak. Memang dekat sini lah kita punya kunci. Okay? And then korang rasa tadi dia punya suspension pun tak macam tadi. Saya rasa yang ni dia lembut sikit, kemungkinan adalah 70 keras ke 30 lembut macam tu. So dia punya steering yang ni dia keras sedikit rasa dia. Yang ni feel saya rasa yang ni dia punya senyap, yang ni lebih senyap. That's why dia punya suspension dia tadi korang, untuk yang pickup truck tu boleh angkat 900 kg. Untuk yang ni 650 kg. That's why kita rasa dia punya suspension dia lembut. Tadi dia dosit je, dia rasa macam danggal sikit bawa ni. Okay, so kepada korang yang nak kita punya kereta ni, harga dia 141,800 untuk on the road tanpa insurans. So bagi saya untuk kereta ni memang sangat seronok untuk bawa family, sebab saya pun dah start seronok dengan kereta ni. So memang kereta ni sesuai untuk korang yang family, sebab dia punya cara korang bawa tu nanti rasa sama macam kereta biasa, bukan macam pickup truck punya rasa lah untuk letak barang macam tadi kita try tadi tu. Kali ni kita ada tempat pijak kaki untuk korang masuk kereta. Okay, tadi macam susah kan. Okay, yang ni senang je. Korang nak 2 step boleh, nak 1 step pun boleh, sebab dia ada pemegang. Dia bukan manual, dia adalah electric seat. Nak sandar boleh, nak ke depan boleh, nak tinggi boleh. So kita punya kereta ni bukan itu saja, dia punya features ni ada. Kita punya infotainment dekat sini juga. Sangat clear. Kalau korang tengah jalan, korang boleh tengok ada kat sini lah 360 kamera untuk bahagian kereta korang. Korang boleh tukar warna, korang boleh tukar sisi mana yang korang nak tengok. Ni kita ada wireless charger untuk korang, so korang letak saja dekat sini, biarkan dia charge. Kompartmen memang banyak saya bagi tahu korang. Okay, jom kita tengok dekat yang saya nampak lah. Yang ni 1 dah. Dekat bawah ni sekali wireless dah 1, 2. Depan atas ni ada lagi 3. Lepas tu yang ni 4. Lepas tu yang ni ada 5. Yang belah bawah ni saya sikit buka lah. Sama macam tadi. Untuk belah tepi ni standard lah. Kat sini ada 6. Lepas tu bawah ni 7. Untuk kita punya kereta ini, airbag dia ada 6. Dekat mana 6 tu, maksudnya dia cover 360 lah. Ada 8 speaker untuk kita punya kereta yang ini, versi yang inilah. Yang tadi 2 je. And then tadi masa seleko tadi kita try, dia ada rasa macam membuang sikit. Kalau dengan nak comparekan dengan yang tadi ngam. Tapi dia sebab yang ni dia lembut sikit, korang rasa macam ada sikit lah rasa membuang macam ni. So kalau korang tak nak bunyi bising, yang time korang drive pun bunyi bising, memang sensor kita sensitif. Untuk yang ini, korang tutup saja dekat bahagian ni. Yang ni, korang tekan saja, settle.